Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okey, untuk malam ini kita ada seminar kaya dengan emas. So saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Alia Syafiqah binti Rizki. Saya merupakan full time PG leader dan title sekarang adalah Master Leader. So untuk speaker kita yang pertama hari ini, okey, untuk speaker utama kita iaitu Tuan Muhammad Hizmi Yaakob dan pangkat tertinggi beliau adalah Chief Sergeant Founder Master Leader dan pekerjaan beliau adalah pegawai yang tertib. Direct pegawai dia adalah 1,700 orang dan employee beliau sudah 30,000 orang. So pencapaian tertinggi beliau adalah PGLS ke Cape Town. So dengan ini saya mempersilakan Tuan Hizmi Yaakob untuk memberikan sesuatu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada saudari moderator Cik Alia Syafiqah, kepada rakan-rakan speaker pada malam ini, Tuan Ikmal, Azalia dengan Afifah, okay. Dan semua tuan-puan yang hadir pada malam ini lah. Kita ucapkan tahniah pada tuan-puan yang hadir dan mengisi masa pada malam Selasa ini untuk kita mendengar ilmu tentang simpanan emas. Okay. InsyaAllah kami keempat-empat speaker pada malam ini cuba berkongsi pengalaman peribadi kami, macam mana kami bermula dengan emas, lepas tu boleh capai certain level bila dah menyimpan emas. Okay. Yang hadir ni semua jihad dengan 5G Alhamdulillah. kalau tak tim lain pun tak apa, tak ada masalah pun, kita percuma sahaja join training. Okey. Okay, ini antara jadi okey, ini adalah sikit perjalanan saya, macam mana saya bermula dengan Pabigo lah. Saya bermula masa saya 2012 sebab masa tu saya mula dapat gaji lah. Tuan-tuan, satu penyesalan saya yang paling besar lah, bila saya mula bekerja, saya tidak ada ilmu emas. Jadi tuan-tuan muda-muda ni dah belum lagi bekerja dah ada ilmu emas masa belajar. Jadi saya jealous dengan tuan-tuan semua ni, adik-adik ni yang dah ada ilmu keuangan seawal sebenarnya dapat gaji lagi. Jadi saya bermula simpan emas ni selepas saya dah tahun keempat bekerja. Tuan-tuan, kalau ikutkan kalau tahun keempat bekerja ni, kalau kita boleh buat saving 4 tahun, banyak dah boleh deh. Dalam mungkin 4 tahun bekerja kalau 100 sebulan, dapat dekat 5,000 6,000 dah. Tapi tak ada simpanan, tak ada saving. Di situlah saya rasa sangat ralat tahun 2012. Tapi pengalaman itu pengalaman mahal. Dengan pengalaman itulah saya mencari ilmu tentang simpanan emas ni dan jumpa juga dengan Pabigo. Okey, lepas tu tahun 2016 mula kena emas. Lebih kurang 4 tahun lepas saya bekerja tahun 2016. Masa tu dah banyak dosa-dosa keuangan saya buat. Antaranya buat personal loan. Lepas tu saya try and error lah buat personal loan. Lepas tu beli kereta mampu beli. Bukan kereta mampu bayar tapi mampu beli. Maksudnya brand luar negara lah. Lepas tu beli rumah. Jadi banyak komitmen saya buat tu dalam masa 4 tahun tanpa ilmu. Jadi saya rasa saya dah penat bayar hutang. Gaji dapat, habis bayar hutang saja. Dapat habis bayar hutang saja. Maksudnya melebihi 60% daripada gaji saya dihabiskan untuk komitmen setiap bulan. Jadi saya rasa penat lah, nyawa-nyawa ikan. Lagi-lagi pula saya kerja kat Sarawak, kat Kuching. Orang kata orang kerja kat Sarawak ni, orang Kelantan kerja di Sarawak dia kata kaya lah. Tapi saya percaya tahun 2010 ke atas sebelum ini memang betul. Memang betul sebab kos hidup rendah kan. Kos hidup rendah dan tak ada jenis macam benda-benda online ni, tak ada banyak sangat. Mungkin betul, tapi selepas tahun 2010 saya rasa itu bukan menjadi satu
kebanggaan lagi bila kita bekerja di seberang laut. Walaupun kita ada allowance khas, allowance wilayah, bagi saya dia bukan kaya lah, hanya just untuk cukup-cukup market saja. Allowance wilayah itu adalah untuk kita bayar tiket flight saja sebenarnya. Jadi itu antara benda yang saya rasa masa tu orang kata saya ni ada duit lah. Ada duit, kerja di Sarawak ada duit. Jadi saya rasa saya berduit lah. Jadi masalah juga tuan-tuan, jangan rasa kita berduit. Jangan rasa kita ni banyak duit. Sebab banyak duit itu bahaya. Bahaya cepat habis. Sebab apa? Oh, tak apa bayar dulu. Tak apa beli dulu bayar kemudian kan. Buy now pay later. BNPL kan. Buy now pay later banyak lah ni. Jadi itulah masalah bila kita rasa berduit, kita bayar dengan gaji kita tepat yang belum tentu kita dapat pada masa depan. Jadi itu antara masalah saya pada waktu 2016 lah. Sebelum 2016. Lepas tu alhamdulillah kena emas bermula bila saya baca buku Zero Hutang. Buku Zero Hutang ni buku dah diubah dah ditambah baik oleh mentor penulis buku itu, Tuan Muhammad Zulkifli. Ditulis Misi Bebas Hutang. Maksudnya buku tu ditukar judul Misi Bebas Hutang yang 20% ditambah baik daripada buku asal, buku Zero Hutang. Jadi buku itu ada antara konten buku itu dia kata selamatkan simpanan dengan emas. Itu benda yang macam buku tu nak selesaikan hutang. Tapi ada poin dalam buku tu adalah tentang emas. Saya pun banyak belik-belik buku tu, banyak kali baca. Saya tak ambil tindakan lagi nak mula simpan emas. Tapi bila dah rasa sangat-sangat perlu, sebab saya rasa perlu ada simpanan. Tuan-tuan, selama saya bekerja ni 4 tahun tak ada simpanan. Saya tolak 200 sebulan tabung haji tapi korek balik. Sebab saya linkkan dengan Maybank to You, jadi habis juga. Jadi bila saya baca buku Zero Hutang 2016 tu, mulalah buat simpanan emas. Dan Pabligo bukan syarikat pertama saya. Saya pernah approach, masa tu ada Power Gold. Hari ni Power Gold bertukar menjadi Oro Design. Oro Design. Lepas tu saya tak join. Sebab dengan term dia terma syarat dia tu kena beli dengan certain amount. Itu tak maksudnya kita kena beli package A, package B, package C. Sampai sekarang ni masih ada Oro Design. Saya tak pasti kalau tuan-tuan ada approach mana-mana agent dia kan. Maksudnya kalau beli dengan package A dapat harga lain, package B dapat harga lain. Saya tak tengoklah package macam mana, tapi itulah saya tak suka dengan cara macam tu lah. Kenapa kena beli dengan harga berbeza? Begitu. Masa tu saya tak ada asas lagi, tapi saya bermain fikiran saya tak perlu kot beli dengan harga berbeza, harga emas sama saja. Maksudnya saya tak sempat join. Lepas tu saya join Hello Gold. Hello Gold pada tak ada dah hari ni. Hello Gold ni dia online semata-mata. Dia tak ada syarikat fizikal macam Pabligo ni. Dia bukan paper gold. Dia boleh redeem juga, tapi dia hanya satu saja HQ kat Malaysia, kat KL. Tapi base dia kat Singapura. Saya sempat berapa lama, 2 bulan saja. Saya beli, saya jual balik. Tak ada ilmu, tapi tahu pasal emas tapi tak ada ilmu. Lepas tu cari Pabligo Sarawak. Jumpalah Pabligo Sarawak pada tahun 2016 tu. Alhamdulillah saya simpan dengan RM1. Dan saya nampak perubahan saya bila saya menyimpan emas ni, saya tambah 1 gram. Cukup 5 bulan ada 5 gram. 5 gram pada waktu itu lebih kurang 900 harga dia. Hari ni 2,200, 2,400 tak silap saya. Harga yang aurat purchase kan. Jadi boleh je ada simpanan 1,000 sebenarnya. Sebelum saya kena emas tak boleh. Tak lekat simpanan saya. Jadi saya rasa rasa macam ajaib. Rasa macam ada magnet dengan emas ni. Jadi saya pun obses lah belajar. Dekat Kuching masa tu alhamdulillah sama juga dengan kita di Kelantan ni. Hampir setiap bulan tu adalah seminar daripada speaker-speaker tempatan. Masa tu saya sebagai pendengar lah. Lepas tu daripada mentor situ, masa tu saya tak kenal sebenarnya, saya tak kenal penulis buku Tuan Zul di Pabligo. Baca buku dia, saya tahu dia di Pabligo. Itulah Tuhan tak buka hijab lagi masa tu. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 bila saya dah ada simpanan sikit, saya jadi di Pabligo, ada income, saya tambah income saya dengan Pabligo dan boleh selesaikan hutang yang saya pernah buat sebelum ini. Dalam RM55,000 saya boleh selesaikan. Lepas tu saya boleh ada simpanan saya 3 bulan gaji dengan simpanan emas. Jadi tuan-tuan sangat rugilah kalau kita ada ilmu emas, kita tak kongsi. Sebagai dealer Pabligo, dia boleh generate income lah. Okay? Pada tahun 2024, tahun lepas lah. Alhamdulillah. Ini adalah status hari ini. 30,000 penyimpan emas, 32,000 pada hari ini. Dan baru bulan Januari hari itu sebagai dipanggil apa? Pearl. Pearl 3-star FMD. Pearl ni dia nak bawah kita tu ada 3 orang FMD. Ikut financial year. Jadi itulah sedikit pengenalan tentang diri saya. Masalah juga.
Tadi okey. Okey. Okey, ini adalah antara konten saya tentang emas. Tuan-puan, ini saya dah short lah. Saya ambil make it brief secara ringkas tentang apa istimewanya emas. Okey. 2-3 hari lepas ada big berita portal 500 kg emas masuk di Malaysia ni. Tahu ke saya tak pasti setahun ni. Di Kelantan ni. Dalam masa sebulan. Saya baca-baca dia tak ada kaitan dengan public gold sebab dia barang kemas. Tak ada kaitan dengan public gold lah, dia barang kemas. Sebenarnya banyak lagi tugas kita sebenarnya nak menyediakan masyarakat. Sebab orang Kelantan memang nampak barang kemas saja sebagai emas. Jadi kita sebagai dealer public gold, tuan-tuan semua sebagai pelanggan kena perkenalkan tentang simpanan emas ni untuk simpanan dina ataupun gold bar. Okey, yang pertama dia terjamin dalam jangka masa panjang. Dia tuan-tuan, emas tu bukan hari akhir-akhir ni sahaja. Sebelum zaman Nabi dulu pun dah ada. Even Nabi guna dinar dengan dirham tu bukan zaman Nabi, dah bermula zaman Rom dan Parsi dulu. Dinar tu adalah asas daripada dinari zaman Rom dan Parsi. Maksudnya zaman kegemilangan Rom dan Parsi dulu dah ada penggunaan emas sebagai mata wang. Dan sebelum itu kita tengok the first gold dekat Turki. Nama dia apa dah? Tengok dah yang ada gold bar first gold, okey. Itu adalah emas yang pertama dijumpai di dunia. Lama. Maksudnya pada hari ni mungkin emas yang pada waktu itu masih ada pada hari ni dia tak hilang. Dia tak hilang. Jadi nilai dia terjamin dalam jangka masa panjang dan senang ditukar kepada tunai. Dipanggil high liquidity asset. Kalau kita ada harta lain, tanah ke, rumah ke, malah kereta sendiri pun kalau kita menganggap kita nak jual balik, susah nak jual, kena cari buyer. Dan kita nak jual mungkin harga tak jauh lebih mahal, jauh lebih murah daripada harga kita beli. Jadi tak seperti emas. Emas ni adalah high liquidity asset. Aset yang paling tinggi kecairan dia. Sama ada kita nak jual ke ataupun nak ganda, di mana-mana saja arah ni boleh terima emas. Jadi boleh manfaatkan orang yang berniaga, boleh jadikan sebagai rolling business dengan simpanan emas. Yang ketiga, aset fizikal maupun milik. Tuan-tuan, emas ni adalah aset. Tapi aset yang paling mudah kita beli. Anak-anak, adik-adik tepi Ustaz Firdaus, Encik Firdaus. Anak, ada akaun gap ke? Berapa tahun umur? 5 tahun. 5 tahun dah ada simpanan emas. Berapa gram? Lagi tak tahu berapa gram. Mungkin dah 10 gram dia. Lebih. Maksudnya saya nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun bayi seumur 5 tahun, seumur sebulan dah ada MyKit boleh buat akaun public gold dah. Maksudnya dah ada akaun, dah ada aset emas pada nama dia sendiri. Kalau nak beli tanah, nak beli rumah tak boleh. Minimum 18 tahun ke atas. Minimum 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas cukup umur dulu baru boleh memiliki aset. Tapi emas, semua orang boleh memiliki emas. Muda ke, kecil ke, tua ke, orang tak ada income ke, tak ada selit gaji ke, boleh menabung emas. Jadi dia boleh dimiliki oleh siapa sahaja. Yang keempat, kekayaan di tangan kita. Simpanan emas tuan-tuan dia tak ada kaitan dengan bank negara ke mana-mana institusi, pejabat tanah ke apa tak ada. Okay. Kalau kita meninggal, contoh kita ada sebidang tanah, nak tukar milik kepada pewaris payah tuan-tuan. Kena ada surat daripada mahkamah lah, kena pergi ke pejabat tanah lah, rumit. Mungkin bertahun-tahun tak selesai lagi masalah harta lain. Tapi kalau 1 kilo emas pergi sendiri, mudah gitu je nak bagi kepada pewaris. Setuju buat dalam wasiat sikit, boleh diselesaikan masalah tanpa pergi ke mana-mana. Jadi paling mudah kekayaan di tangan kita. Ia tak melibatkan bank negara. Tuan-puan ada sekilo, tak ada siapa tahu pun. Kalau kita tak declare, tak payah ke siapa-siapa. Maksudnya tidak ada masalah. Kalau kita bankrupt sekalipun, si pemah dia tidak ada hitam putih mana-mana. Okay? Aset mudah alih. Aset mudah alih tuan-puan duduk mana-mana. Contoh saya kena public gold dekat Kuching. Saya beli rumah dekat Kuching, saya tak boleh buat balik rumah saya. Tapi saya duduk kat Kuching, saya si pemah saya tak boleh buat balik dengan mudahnya. Boleh nak ke betul bag gitu je. Saya ada pengalaman peribadi saya pernah bawa gold bar 250 gram daripada Kota Baru ke KL sebab customer saya tu dia kerja offshore, tak ada nak ambil. Jadi dia minta saya ambil ke dia, takut dah masa tu. Takut tak lepas dia. Tapi saya ingat siapa? Saya ingat Datuk Vida je. Datuk Vida ke berkemah banyak tapi tak ada masalah, lepas dia. 250 gram harga masa tu dalam 65,000. 65,000 bawa dengan dalam beg. Tapi tak ada masalah, imigresen lepas gitu ya, tak boleh declare apa-apa. Saus saya berapa? Paling minimal 50 kilo rasa.
50 kilo baru kena declare lah. Saya tak pasti dekat imigresen macam mana dah. Jadi alhamdulillah, maksudnya emas tu boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Nanti saya akan cerita satu peristiwa yang mungkin boleh menjelaskan lagi. Emas tu adalah harta yang kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okey, patut tiada siapa yang tahu. Maksudnya macam saya sebut tadi lah, kalau kita tak declare mana-mana, tak ada istilah hitam putih ke, maksudnya tuan-puan tak wayak ke, pasangan ke, tak buat wasiat ke, tak tahu berapa gram emas kita ada. Kita boleh beli senyap-senyap ni, dan boleh simpan mana-mana pun orang tak tahu. Jangan simpan dekat akaun. Jangan simpan dekat mana-mana, orang tahu tak nampak. Simpan tempat orang boleh mudah nampak. Maksudnya keluarga lah mudah nampak. Kalau orang lain boleh nampak, dia bahaya curi. Okey, seterusnya. Okey, ini antara manfaat emas kepada keuangan kita. Macam mana kita nak manfaatkan emas kepada keuangan? Sebab setengah orang nampak emas tu hanya untuk barang kemas sajalah, untuk perhiasan saja. Orang nampak emas tu adalah macam pelaburan, macam beli hari ni dengan harga murah, jual dengan harga mahal. Sesimpel itu saja, seringkas itu saja orang nampak peranan emas. Sebenarnya besar peranan emas kepada keuangan kita. Okey. Ada klik kan? Okey. Sebab tuan-puan, kalau dalam Al-Quran sendiri ni, perkataan emas disebut berapa kali? 8 kali, hampir 8 kali lah. Saya pernah tengok satu ayat tu, satu tulisan tu 14 kali dia kata. Tapi tak apa, kita ambil 8 kali. Bila disebut banyak kali dalam Al-Quran tu, maksudnya penting lah. Penting lah, bukan sahaja untuk kita guna untuk berhias saja. Yes, sepatutnya emas ni dijadikan sebagai mata wang. Tapi sebab ada orang golongan yang tamak. Golongan yang tamak pada dunia ni, dia saja menguasai dunia, Zionis lah kan. Zionis dengan Yahudi sekali, dia tamak. Dia tak sia orang Islam menguasai dunia ni, dia buat emas dalam keuangan dunia. Dia putuskan hubungan emas dengan duit, dia buat duit banyak-banyak, dia minta negara-negara yang dia jajah ni guna mata wang kertas. Jadi kita jadi semakin tak nampak peranan emas. Semakin lama, tahun 71, hari ni generasi lahir pada hari ni 80 tahun, 80-an. Zaman 80-an dia. Jadi tak nampak fungsi emas sebenarnya. Jadi di situlah saya nak kongsi kepada tuan-puan ni 3 golongan yang untung dengan simpanan emas. Yang pertama adalah golongan yang tidak boleh menabung. Kerja bertahun-tahun tapi tiada tabung simpanan. Sebab apa? Sebab bocor. Ini antara golongan yang paling ramai penyimpan emas public gold. Sebab apa? Sebab konsep public gold ni tuan-tuan, dealer-dealer public gold ajak kita menyimpan. Kita bukan melabur. Kita menukarkan sahaja duit kita kepada simpanan emas. Jadi saya rasa majoriti penyimpan emas public gold adalah kerana mereka ni tak boleh menyimpan. Saya sendiri pun antara salah seorang yang boleh menyimpan emas kerana saya tak boleh nak menyimpan. Jadi bila dah simpan emas, boleh simpan molek-molek. Lekat pula. Lekat pula simpanan saya dan simpanan kita semakin bertambah. Itu pertama. Yang kedua, dapat menabung tapi hanya dalam ASB tabung haji. Terdedah kepada risiko kejahatan nilai mata wang. Jadi kalau tuan-puan ataupun ahli keluarga banyak duit tapi hanya dalam simpanan tabung haji dengan ASB saja. Maksudnya itu adalah salah seorang yang kena salah satu golongan yang kena menabung emas. Salah satu golongan menabung emas. Sebab apa? Kena ada juga instrumen kewangan yang kita boleh ikat duit kita tu. ASB tabung haji naik di segi nombor, tapi kuasa beli berkurang. Kita boleh nampak mungkin adalah kita kata 4% setahun naik. 4% setahun tuan-tuan hanya nak cover inflasi sahaja. Dia tak mampu nak cover kos barang naik. Menurut mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli, dia kata simpan tabung haji ASB ni hanya untuk simpanan 3 bulan gaji sahaja. Ataupun cukup untuk kita pergi haji 1,300 dah cukup. Selebihnya simpan dalam bentuk simpanan emas. Lebih stabil. Saya buat kira-kira tuan-puan untuk 250 gram. Mari saya buat satu video. Jadi saya kaji sikit pasal 250 gram. Bukan saya beli. Customer saya beli 250 gram. Tahun 2023 bulan Mac. Harga RM63,000. RM63,000 deh. Pada hari ni, semalam saya tengok harga RM110,000. Naik dalam RM42,000 lebih. Bukan. Naik, saya tak tahu naik berapa. Tapi naik 42%. Keuntungan. Bukan naik tu 42% selepas tolak spread. Harga PG buy. Dalam masa 2 tahun. Sebenarnya secara realitinya simpanan emas ni lebih 10% setahun sebenarnya. 21% lah, 42% dalam masa 2 tahun. 21% dah tolak spread dah maksudnya dah untung bersih. Jadi
Kalaulah kita masih lagi tak apalah, tak payah simpan emas, ada spread kan. Simpan tabung haji SB sajalah selamat, memang selamat, memang secure. Tapi di segi nilai dia tak membantu kita lah dalam keuangan. Jadi tuan-tuan, target orang kedua ni di sini. Golongan kedua ni ada simpanan banyak tapi tak ada simpanan emas. Siapa golongan ni? Biasa golongan-golongan pencen. Golongan-golongan yang umur 50-an, mereka sebenarnya komitmen tak banyak dah. Lepas tu ada pencen pula, nanti dapat pencen dapat segeduk duit. Kalau dapat kerja 10 tahun lebih, umur 40 tahun ke atas, kalau dia pencen awal, dapat segeduk duit, seketul duit. Duit tu sayang kalau dia masuk dalam SB tabung haji keseluruhannya. Jadi dia kena simpan emas. Dia kena simpan emas. Simpan dalam tabung haji cukup 3 bulan gaji sahaja. Yang ketiga tuan-tuan adalah kaya tapi tidak simpanan emas. Umpama kapal Titanic tanpa lifeboat. Kapal Titanic ni apa perumpamaan dia? Kapal Titanic ni kapal yang besar. Kapal yang besar pun perlukan kepada bot kecil. Apa fungsi bot kecil? Fungsi bot kecil ni kalau kapal besar tu ranak ataupun dipanggil kapal karam, ada bot penyelamat sebelah. Itu adalah fungsi emas. Kalau kita kata tak apa, dah kaya dah, ada simpanan banyak dah, ada rumah ke apa, ada kereta banyak dah. Tapi simpanan emas tak ada. Dia tak ada kapal bot kecil tu. Dia tak ada bot kecil. Macam kita main bola, orang lelaki main bola. Okay. Ni ada orang jenis striker. Masuk dalam gol. Ada orang jaga kata back kanan back kiri tau. Panggil apa? Back dia, back sini. Defend. Apa fungsi defend? Sebenarnya orang hot strike boleh pergi je. Tapi defend ni adalah dia mempertahankan supaya bola tu tak masuk gawang atau masuk gawang musuh dengan mudah. Itu antara saya nak sebut bahawa fungsi emas ada kat situ. Fungsi emas ada kat situ. Dia backup masa kita rasa tak perlu tapi rasa sangat perlu pada waktu-waktu tertentu. Jadi tuan-tuan, duit yang banyak, kaya raya tapi tidak simpanan emas, rugi. Sebab dia tak ada backup plan dia. Dia tak ada sebagai penyelamat dia. Okey. Gini. Okey, lepas tu kekayaan jenangan kita. Ini antara saya nak sentuh, saya 14 slide hari malam ni. Okey, ni saya nak tunjukkan 100 gram gold bar, tuan-tuan, bila dipotong 2 dia jadi berapa? Dipotong 2 masih lagi 100 gram dia. Mungkin 50. Tapi kalau RM1 dipotong 2 jadi berapa? Kosong. Dia bukan potong 2 ni tuan-puan. Ini saya tak silap saya, ada viral satu Facebook. Anak dia main potong dengan gunting. Potong dengan gunting. Jadi bukan saja nilai kosong, memang dia getih kosong. Tak ada nilai tuan-puan. Maksudnya kita nak sebut di sini, bila kita pergi emas tuan-puan, kekayaan ada di tangan kita. Duit, walaupun kita nampak duit tu, dulu ada satu note 1000 kan eh? Satu note 1000, walaupun kita nampak banyak nilai dia, tapi bila potong 2 tak jadi nilai dah. Ini saya rasa bank negara pun tak terima dah. Okay. Tapi tuan-puan kalau ada duit-duit yang dimakan oleh anak-anak, boleh bawa ke bank mana-mana. Saya pernah bawa ke CIMB. Dia boleh terima lagi. 100% dia tukar. Maksudnya dia masuk dalam akaun bank kita lah. Ikut jumlah berapa kita bawa tu. Soyok ke, makan anak-anak ke, dia terima. Dia boleh terima lah. Tapi kalau kita nak selamat, maksudnya kekayaan dengan kita tu dengan simpanan emas lah. Kita tak tahu apa berlaku pada mata wang kita. Kalau ikut Tuan Aziz Ali, mentor keuangan Malaysia, dia kata setiap 100 tahun, setiap 1 tahun, sistem keuangan dunia akan reset. Dulu mungkin dia guna pound sterling. Lepas tu dia guna, dulu sebelum tahun 71, dia guna gold standard. Maksudnya apa yang ada ni, duit kertas kita ada ni disandarkan kepada emas. Lepas tu dia guna pound sterling, saya pun tak tahulah guna mata wang apa. Maksudnya penggunaan dolar pada hari ni dah lebih 100 tahun dah. Maksudnya bila masa saja mata wang dolar akan korup, akan jadi musnah. Mungkin akan digantikan dengan mata wang lain, kita tak pasti. Mungkin digantikan dengan emas balik, kita tak pasti. Tapi yang penting adalah semua ciptaan manusia ni dia akan fana, dia akan musnah, dia akan hilang. Dengan kita simpanan emas ni kita dah secure dah nilai kekayaan kita dengan simpanan emas. Okay, dia kat kemana situ?
Yang satunya adalah tuan-puan, emas sebagai aset mudah alih. Ini saya nak sebut tadi orang, saya kata tadi kan, ni adalah orang Vietnam. Tahun 71 tuan-puan, tahun 71 Amerika berperang dengan Vietnam. Ramai penduduk-penduduk Vietnam ni dia berhijrah ke tanah Melayu. Antaranya di Kemaman. Di Kemaman. Cerita ni adalah buku Wak Emas Tuan Mentor Muhammad Zulkifli. Dia kata mereka tak boleh bawa apa-apa. Duit pun tak boleh, rumah dibakar habis, dibakar hangus. Tengok dekat YouTube ada, saya dah tengok. Rumah-rumah perkampungan dibakar. Mereka ni sempat lari, bawa selas pinggang. Tapi Alhamdulillah mereka ni ada emas simpanan Kim Tan. Nama dia Kim Tan. Kim Tan ni, dia bukan boleh buat seperti itu, dia letak dalam jahitan baju. Dia nipis gitu ya. Dia letak dalam jahitan baju. Dan mereka ini berlabuh di Kepulauan Kemaman, di salah satu pulau di Kemaman. Mereka mulakan kehidupan dengan simpanan emas tersebut. Daripada zero. Maksudnya mereka jual emas yang mereka bawa tu untuk membina kehidupan. Dan saya buat posting dekat TikTok agak FYP pada tahun 2022 tak silap saya. Ada orang-orang penduduk-penduduk sini, dia komen. Betul, dia kata dia mengesahkan cerita ni. Dan ada juga dia buat research, pelajar student IPT, dia buat research tentang penduduk kepulauan. Saya tak ingat nama kepulauan apa, tapi area Kemaman dekat pulau. Dia bukan dekat darat lah. Jadi itu adalah bukti bahawa emas tak adalah wang antarabangsa, mudah dipindah, mudah alih. Okay? Kalau kita contohlah, kita kena berhijrah tiba-tiba deh. Na'udzubillah tak siapa ada. Tapi tak tahu masa depan lagu mana, kita ada emas untuk kita bawa ke negara-negara mana. Di Malaysia ke, di Singapura ke, di Indonesia ke. Maksudnya kita boleh hidup, boleh survive. Lah ni kalau tuan-puan bawa duit RM1, orang tak terima mana dah di Malaysia, betul tak? Tengok duit RM1 orang jebel. Ada dekat Sinar Harian dulu dia tulis wang RM1 tidak diterima di kedai ini. Kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu kita boleh bawa duit kop dibeli di Malaysia, di nak Malaysia tu. Tapi dah ni tak boleh dah. Dia tak terima dah duit kop, duit RM1 untuk kop. Saya tak silap saya kan. Sini boleh guna kop, sana boleh guna RM1. Dia boleh pergi mari. Maksudnya orang Kedah sini pun boleh guna kod juga di Kelantan pada masa saya kecil-kecil dulu lah. Dulu. Dan ni tak boleh guna. Tak ada dah cara sistem tu. Ni yang kedua ni tuan-puan. Tak nampak deh. Saya tahu tak nampak dah. Ni cerita dia masa banjir tahun 2014. Banjir tahun 2014, ada seorang penduduk di Rata Panjang ni, dia komen dekat posting Tuan Zulkifli. Dia komen, dia kata rumah di bandar Rata Panjang pada tahun 2014, dia panggil kapal lupa. Bank tak boleh nak buat duit, mesin ATM tutup. Semua kedai-kedai tak boleh nak buka. Jadi mereka ada emas-emas yang lama-lama. Emas yang putus, emas yang yang rosak ke apa. Bawa emas tu ke selatan Thailand. Beli di situ. Pergi ngagap pengebuk dengan perahu. Masa tahun 2014. Jadi tuan-puan, ini nak mengatakan bahawa emas tak adalah memang terbukti bahawa dia boleh diguna di mana-mana sahaja, dia boleh mudah alih. Masa itu adalah barang kemas. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey tuan-puan, seterusnya kita nak jadikan emas ni sebagai simpanan jangka masa panjang. Tuan-puan kena pastikan simpanan emas kita ni bukan untuk kita simpan, nak guna boleh repair, nak guna tahun depan dah lah. Bagi saya 2 tahun ke atas lebih baik. 2 tahun ke atas dah nampak dah keuntungan. Terutama yang big buy, yang besar-besar. 1 gram ke atas dah berbalai dah kita simpan 2 tahun ke atas. Ini antara saya nak kongsi pada tuan-puan. Tak nampak juga, tak apalah. Saya nak sebut sini tentang kos haji. Kos haji tuan-puan, kalau ikut pengumuman daripada tabung haji, naik lagi deh kos haji tahun 2025. Naik, kalau sebelum ni 12,300 untuk saya untuk B40. Tahun 2025 naik 15,000 kan. Maksudnya naik seumur lah. Orang panggil dia alih go seumur. Dia go, nak siapa dah kat go, tak alih pula. Kita simpan cukup 12,000. Lepas tu kena tambah lagi 3,000. Tapi dengan simpanan emas tuan-puan, kalau lah saya nak ambil tahun 2000, kos haji 8,000 dah, saya tolong baca lah. Kos haji 8,000, harga emas pada waktu itu dalam RM35 segram. Dia boleh dapat dalam 267 gram. Dia boleh dapat tahun 2000. Dengan 8,000 tu dia tukar pada emas, dapat 267. Pada tahun 2024, kos haji naik dalam 11,000. Dengan harga pada tahun lepas dalam 300 ke 400 gram lah. 300 ke 400 gram. Kos haji hanya 31 gram sahaja. 31 gram.
Cuba tuan-tuan buat kira-kira, 267 bagi 31. Berapa? Dalam 9 orang boleh pergi haji. Dengan kos haji yang sama tahun 2000. Kalau dia bandar, dia bijak simpan emas lah. Dia simpan emas dah tahun 2000. Jadi itu adalah menunjukkan bahawa simpanan emas ni dia boleh mengekalkan kuasa beli kita. Dengan simpanan duit, kalau tahun 2000 dengan 8,000 ringgit, tak boleh pergi haji. Kan? Kena ada 12,000 untuk B40. Tapi kalau 30,000 dah, 35,000 dah. Tapi kalau dia simpan mah awal, dia bukan saja boleh pergi seorang, dia boleh bawa 9 orang bersama keluarga dia untuk pergi haji yang sama. Tahun 2024. Tuan-tuan kena nampak benda ni. Saya dengar cerita ni tahun 2017. Cerita ni. Jadi dia masa terngiang-ngiang. Apa lah orang simpan tabah haji, saya tak tahu. Sebab itu kena sampaikan benda ni. Kalau kita mungkin lambat lagi nak pergi haji. Mungkin 4 ke 5 tahun lagi. Inilah peluang kita mulakan simpanan emas untuk pergi haji. Target daripada, contohlah kita target untuk seorang 30,000. Bahagi dengan harga emas 450 sekian. Berapa jadi? Itu dah target kita untuk simpanan emas kita. Jangan target 15,000, targetlah 30,000 lalu untuk seorang haji. Kalau 2 orang target 60,000, maksudnya untuk kos T20. Okey. Ni antara matlamat kita boleh tetapkanlah tuan-tuan. Dana pendidikan anak, dana pencen, dana untuk beli rumah, dana untuk kahwin, dan selesaikan hutang. Ini benda-benda yang kita boleh pertimbangkan untuk buat simpanan dalam bentuk emas. Banyak sebenarnya manfaat dengan simpanan emas kita dapat bila kita ada target. Sebab tu tuan-tuan, menurut mentor kita, dia kata bila kita dah start menyimpan ni, kita akan ada target. Kalau selagi tak menyimpan, kita tak akan ada kreativiti nak ada target tu. Contoh, ada rakan kita, Tuan Azlan. Dia boleh settlekan hutang rumah. 161,000 tak silap saya, sepatut 28 tahun, tapi jadi 5 tahun saja. Bila dia start bila menyimpan emas. Kalau kita tak menyimpan emas lagi, kita rasa, tak apa, biar bayar je lah setiap bulan. Apa masalah kalau kita fikir gitu. Betul, apa dia kata, apa dia rakyat tu betul. Tapi kalau dia menyimpan emas, dia akan rasa sangat terbeban. Kalau boleh, hari ni simpan emas, dapat kejaran, esok nak settle hutang lalu dah. Tapi tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita lebih kreatif bila kita dah mula menyimpan. Dan yang kedua, kita boleh ada matlamat. Bila dah buat simpanan ni, kita dah ada matlamat. Okay, tuan-tuan, jadi target untuk simpanan yang jangka masa panjang, tukar saja, jangan fikir panjang. Tukar saja dalam bentuk simpanan emas, insya-Allah emas tu boleh menyelamatkan kita untuk masa depan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, emas senang untuk ditukar pada tunai. Ini tahun 2020, masa COVID-19 hari tu. Saya ambil gambar screenshot ni. Ramai orang ke pajak gadai selesaikan urusan tertangguh. Sebab apa? Sebab masa tu emas saja yang mereka ada, duit gaji tak ada, pekerjaan tak ada, simpanan pun dah habis, ada emas saja sebagai dana kecemasan dia. Guna je lah. Maksudnya, emas tu adalah yang paling mudah dicairkan lah. Kalau ada kereta, orang tak beli kereta masa tu. Orang nak beli kereta masa gawat. Orang tak beli kereta masa gawat. Bukan keperluan kereta. Ada rumah besar-besar, tak boleh nak jual. Tanah pun tak jual masa gawat. Tapi emas, walaupun tak ada orang nak beli, pergi kat sana ataupun pergi kedai public go, orang public go beli, tak ada masalah, dapat duit dalam masa hari yang sama. Okay. Paling maksimum pun 2 hari bekerja. Jadi tuan-tuan, itu antara satu contoh yang terbaru. Saya ambil dalam 2-3 hari lepas, orang terdesak pakat jual emas surat pajak. Ini cerita ni dekat Terengganu, tak silap saya. Maksudnya harga emas naik mendadak. Jadi mereka manfaatkanlah untuk dapatkan cash. Tapi kalau ada ilmu, kita buat cara lagi ni, kita tak. Maksudnya mungkin bukan customer public go lah. Maksudnya saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa emas tu, orang nampak emas je lah kalau waktu-waktu terdesak. Tuan-tuan jangan menganggap gada emas tu sebagai satu benda yang jahat lah. Satu benda yang buruk. Ya, kalau kita kecek, siapa gada tanah, gada rumah. Tapi gada emas tak apa. Tak ada masalah. Maksudnya mulia. Daripada kita pergi personal loan, ada riba lagi. Kena interest lagi. Baik buat gada emas. Maksudnya ada urusan patut syariah. Okey. Okey, ini yang saya nak sebut tadi. Saya sebut dah tadi. Emas sebagai modal persaingan bisnes. Kalau kita berniaga, yang berniaga yang tidak boleh apply loan ni, maksudnya jenis kontraktor kecil-kecil lah, betul peniaga sayur,
peniaga burger tepi jalan, dia tak ada statement bank. Okay. Dia nak buat personal loan ke apa payah. Nak apply mana-mana pun payah. Pemberi pinjaman tu tak bagi dengan mudah. Kenapa mereka boleh guna dengan simpan emas saja? Buat apa? Buat IC je. Okay. Arah tu verify, kena pasti boleh jual. Orang perompak pun boleh gada emas tak? Cerita di Terengganu ni. Dia merompak Syamira, okay. Allah yarhamah. Orang ambil emas dia pergi ke arah tu. Lepas tu staff tu kena tahan, kena remand. Jadi itu kena hati-hati jugalah. Sebab tu kita galakkan tuan-puan berurus niaga dengan public good saja. Beli dengan public good, jual dengan public good. Walaupun kita rasa kita ni baik sangat dah. Tak ada niat nak buat jahat tu, memang tak ada langsung dalam hati kita tu. Tapi tiba-tiba orang jual kita tu, kita beli emas dia tu, dia curi emas tu. Kita tak tahu. Last sekali kita kena tahan juga sebab terlibat dengan sindiket ke gapo-gapo. Jadi elakkan berurusan dengan orang perseorangan. Tengok harga emas naik, orang jual murahnya, dia jual kat Facebook. Nak beli. Tapi mungkin dia curi. Walaupun kita nampak harga RM10 ke lebih murah, ataupun kita jual dengan dia beli dengan kita RM10 lebih mahal ke, mungkin dia nak guna untuk benda-benda kita tak tahu. Tapi dengan public good dia akan verify. Semua customer public good berurus dengan kaunter mesti akan ada verifikasi IC semua benda tu kan. Dan ni semakin ketat, tak kena verify, kena TEC, SMS lah, macam-macam. Sebab apa? Sebab nak selamatkan kita lah. Kita rasa benda tu menyusahkan, tapi untuk selamatkan kita. Public good bukan fikir hari ni saja, untuk fikir masa depan juga. Jadi tuan-tuan, untuk kita secure kan transaksi kita, biarlah kita berurus niaga public good saja. Jual dengan public good, beli dengan public good, arah ni pun public good. KDE ada bawah. Mudah. Okay, ini tak boleh makcik lah. Dia guna emas dia ni untuk dapatkan cash. Okay. Kadang-kadang kita buat pinjaman kat bank ni, dia tak boleh nak buat bayaran lalu. Contoh orang berniaga sayur ke apa ni, dia dapat untung hari yang sama mungkin. Ataupun minggu depan dapat untung dah. Dia nak buat bayar hutang, bank tak terima. Bank kata kena 3 bulan dulu, paling minimum baru boleh bayar. Tapi arah tu, kita buat hari ni, esok nak tunggu balik pun tak ada masalah. Jadi itulah kemudahan yang ada dekat emas ni. Selesaikan masalah pinjaman jangka masa pendek. Ni saya dah tadi, awal tadi. 500 kg bekalan emas dibawa masuk ke Kelantan setiap bulan. Ya tuan-puan, tuan-puan trigger ke dengan cerita ni, berita ni? Trigger, maksudnya rasa teruja dengan cerita ni? Bagi saya tak teruja mana. Sebab bukan customer saya. Sebab saya tak pasti, tapi saya rasa dia tak masuk dalam public good lah. Tuan-puan tahu tak berapa target sale personal bulan ni public good Kelantan? Berapa target sale? Saya tak ayat tapi tuan-puan boleh teka. Maksudnya banyak melebihi daripada 500 kg ni. Jadi tak ayat dah. Boleh ayat dia. Boleh ayat. Boleh. Tak public good sebulan 11 juta. 11 juta sale kena cukupkan setiap bulan. Dan public good antara target beras yang tertinggi lah. Sebab sentiasa naik sama. Kalau 9 juta, public good target lagi 10 juta pula. Dan ni 11 juta dia punya standard dia. Mungkin tambah lagi ke? Saya tak pasti. Harga emas naik ni tak pasti. Mungkin bertambah lagi. Tapi setahu saya 11 juta lah. 11 juta sebulan. Berapa kilo 11 juta sebulan? Kalau 11 juta berapa kilo? Maksudnya mungkin separuh daripada ni. Tapi tak masuk dalam sistem. Hak bagi laporan ni peniaga kedai emas dia. Okey, ini poin terakhir saya. Emas penyelamat kejahatan mata wang. Jadi tuan-puan jangan nampak emas tu sebagai simpanan, sebagai apa, barang kemas semata-mata lah. Tapi ada fungsi emas yang kita kena tahu. Emas bukan untuk pelaburan. Maksudnya emas tu untuk saving, untuk simpanan saja. Mudah kita nak kecek dengan orang pun mudah. Kalau kecek pasal pelaburan, beli hari ni nak jual bila, orang tanya pula kita lah gitu. Okay. Tengok trend harga naik ke turun, tak erti nak ayat. Saya pun tak erti. Kalau orang tanya saya, hari ni naik ke turun? Tengok harga, saya tak tengok lagi harga hari ni gitu. Maksudnya kita perlu tahu harga emas naik ke turun. Kita beli ikut harga bajet kita saja dah. Yang kedua, kepentingan emas dalam keuangan. Jadi kena anggap emas ni sebagai protector lah. Dalam keuangan kita ada 4 benda tuan-puan. Yang pertama, saving, simpanan. Yang kedua, pelaburan. Yang ketiga, protection.
Maksudnya duit simpanan dengan dalam bentuk emas tak ada protection. Ada medical card, ada insurans takaful, itu ada dipanggil protection. Yang keempat ada tuan-tuan, purification. Purification ni pembersihan harta, zakat, sedekah, infak, itu antara empat komponen dalam keuangan kita. Saving, simpanan, pelaburan, protection dan juga purification. Okey. Yang ketiga, berapa banyak simpanan emas kita perlu. Yang utama sekali tuan-tuan kena tengok target kita lah. Berapa kita target untuk simpanan, berapa kita target kepada ke arah target kita tu. Tapi paling minimum 10% lah daripada pendapatan kita. Ataupun daripada harta kita keseluruhan 10% kena jadi emas. Kalau rasa 10% sikit sangat, pergi sampai 30% tak apa. Maksudnya 10 ke 30% dah memandai untuk kita simpanan emas. Daripada income kita ke, daripada harta kita dah ada ke, forward dalam simpanan emas 30%. Gimana? Okey, ni last sekali, poin terakhir. Lupa, ada poin pasal public goal, dealer public goal. Tuan-puan, bila kena public goal, tuan-puan, rugilah kalau kita tak manfaatkan untuk dapat income. Emas sendiri dia tak ada income lah. Dia tak ada dividen, tak ada bonus. Tapi satu saja kita nak dapat income dengan emas ni, kita jadi dealer lah. Public goal menyediakan peluang untuk kita jadi dealer dan buat training kita melalui tim Janda, Fahji dan tim-tim lain pun ada buat training mereka masing-masing. Jadi dengan platform public goal tuan-tuan, dia ada macam cycle, ada kitaran. Simpan emas situ. Okay. Income pun situ, nak beli shopping online pun situ. Jadi dia cycle tu kita kena sentuh semua lah, kita kena manfaatkan semua. Jadi dengan dealer public goal ni, dia antara yang pertama jalankan secara online. Saya rasa lah, saya ada Empire 30,000 dan customer saya 1,700 tuan-tuan. Saya rasa segelintir tak sampai 10% pun saya jumpa. Kalau jumpa pun dah lepas ada simpan emas saya dah. Tak jumpa dengan mudah-mudah gitu. Maksudnya kita boleh buat online saja. Okay, boleh buat online. Dan ni dengan sistem yang ada pada hari ni tuan-tuan, kita buat konten sebelum tidur, pagi esok dapat sale berpuluh-puluh ribu. Dengan sistem dunia online hari ni. Orang boleh buka kita punya link tu, dia boleh buat jadi customer kita tanpa kita sedar. Itu dipanggil Warren Buffett. Warren Buffett banyak dia kata kita makan gaji, ayat dia, tengok saya. Maksudnya kita bekerja, kalaulah kita ni gini. Kalaulah kita bekerja, waktu kita, maksudnya kalaulah selagi kita bekerja, duit termasuk waktu kita tak tidur, maksudnya kalau kita tengoklah ayat dia, belit-belit. Maksudnya biarlah duit kita masuk tu waktu kita tidur lah. Kalau tidak, kita akan bekerja sampai mati. Jadi tuan-tuan, pastikanlah kita ada juga cara-cara untuk buat bisnes ni yang boleh dapat income waktu kita tidur. Maksudnya kita tak perlu sepanjang masa kat situ. Sebab apa? Sebab dengan online saja. Yang kedua, tiada modal sebenar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan upgrade dealer, promo tu, kan, kita beli emas tu kita dapat emas, tapi public gold offer ke kita, nak tak kita dapat serta dealer public gold dengan pembelian tu. Maksudnya kita bukan beli benda tu nak jadi dealer, tapi kita beli tu nak beli emas, tapi public gold bagi offer jadi dealer. Yang ketiga, boleh diwarisi. Bisnes public gold ni boleh diwarisi. Ini terbukti arwah Tuan Abdul Rahman. Dia meninggal bulan 9 2 tahun lepas. Hari ni income boleh dapat ke mak dia, minimum 5,000 sebulan. 5,000 sebulan tuan-tuan, seolah-olah ada 10 buah rumah lah. Ada 10 buah rumah yang dapat income 500 sebulan daripada rumah sewa. Rumah sewa payah, kena maintenance lah, kena jumpa penyewa lah. Tapi dengan buat dealer public gold ni, dia boleh dapat gitu mudah-mudah saja 5,000 sebulan oleh mak dia. Okey, boleh bank empire. Tuan-tuan, kalau kita sebagai kodrat kita ni boleh kerja pukul 8 pukul 5 gitu je lah. Tangan kita dua, kaki kita dua, otak kita sore. Maksudnya kita terhad untuk dapat income berganda-ganda. Tapi dengan adanya sistem yang public gold buat ni, kita boleh bina empire. Contoh tuan-tuan, dengan saya ada customer direct bawah saya mampu 7,700 buat masa ni. Tapi dengan empire saya ada 32,000 tuan-tuan. Maksudnya 32,000 tu tolak daripada 1,700 tu, saya boleh ada overriding lagi. Commission daripada empire saya. Itu kepentingan ada empire ni. Dia bukan saja daripada kita, daripada tim kita juga, daripada empire kita.
Jadi dengan bisnes Publigo, dia ada boleh bina empire. Tak ada risiko. Kita tak perlu pegang stok, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, biarlah berurusan dengan Publigo. Customer nak beli, buat appointment, datang ke Publigo. Kita tak perlu ambil stok kepada dia. Tak perlu pergi stok banyak-banyak nak jual COD, tak perlu. Dan benda tu dilarang sebenarnya. Publigo tak galakkan kita buat COD. Ikut harga kita sendiri. Okay, nak untung sikit, tambahlah 10 riyal segram. Publigo, harga gitu, kita tambah lagi 10 riyal segram. Nak untung. Tak payah tuan-tuan, guna sistem yang ada kat Publigo sahaja. Harga PG buy, PG sell, itu sahaja harga yang kita boleh guna. Okay? Tak payah buat guna harga sendiri. Yang seterusnya adalah Publigo adalah produk simpanan. Seperti saya sebut tadi, bukan pelaburan. Mudah kita nak cerita kepada orang lain, produk simpanan saja. Simpanan emas ni tukarkan saja daripada ringgit kepada gram. Tak perlu fikir tentang graf, tak perlu fikir tentang potensi kenaikan harga, tak perlu. Jadi kita mudah nak catch up pada orang lah. Mudah nak jumpa kedai-kedai kopi, tempat kerja, mudah nak catch up pasal simpanan emas ni sebab dia produk simpanan. Jadi mudah, orang nak terima pun mudah, kita nak royak pun mudah. Kita tak perlu belajar leverage pun tak perlu. Tak perlu buka kitab kapur-kapur pun tak perlu. Hanya cukup kita memahamkan orang emas tu sebagai produk simpanan. Jadi saya rasa itu saja, last. Sekian, terima kasih. Siap.